apa tu, Dek, time PRU nanti lawan DAP, Dek. Ya, kita nak lawan DAP. Dan kita perlu lihat juga, kita jangan keliru dan jangan terus diperbodohkan oleh Anwar Ibrahim dan juga UMNO. Kerana Anwar Ibrahim dan UMNO inilah yang memberi nyawa kepada DAP. Okey? Sebab itu saya kata kita jangan tertipu buat kesekian kali. Okey. Jadi yang menjadi masalah sekarang ni, sebab itu saya lebih suka bercakap tentang bagaimana untuk kita memperkasakan pembangkang daripada kita bercerita tentang kelemahan dan kegagalan Anwar Ibrahim. 34 juta rakyat ni dah tahu dah kegagalan penipuan Anwar Ibrahim, kelemahan kerajaan hari ini. Dah tahu dah. Tetapi adakah kita pula di pihak pembangkang ini mampu untuk mengalahkan mereka? Sebab itu saya kata saya lebih fokus untuk bagaimana kita cari titik penyatuan di pihak pembangkang itu sendiri. Tapi saya tidak nampak perkara ini dapat diselesaikan secara amicable way lah, di antara Hamzah Zainuddin, Muhyiddin and Azmin Ali ya. Kerana sebahagian daripada kepimpinan Bersatu ada masalah terutama sekali terpalit dengan kes mahkamah, terpalit dengan video dan sebagainya. Jadi saya rasa lebih baik PAS buatlah keputusan, okey, buat imam apa sekalipun rakyat tetap bersama dengan PAS. Yakinlah benda ini rakyat semua terkesan. Kita tunggulah seminggu selepas pada Hari Raya ni bagaimana rakyat melantun. PN berterabur sekejap je, jangan risau. Orang UMNO lapar tender job. Jadi berterabur, yes, saya akui, tetapi kita harap benda itu ada penyelesaiannya dalam masa yang terdekat. Kalau mana-mana pihak pun ada pertelagahan, even though di dalam PKR itu sendiri, di antara Rafizi Ramli dengan Anwar Ibrahim, begitu juga dengan